إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا وحبيبنا وشفينا ونورنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، وهو القائل في كتابه المبين: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته والسير على نهج رسوله، فإنه قد فاز المتقون. كما يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
marilah sama-sama kita meningkatkan takwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mentaati segala perintah Allah dan menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan Hari Pekerja yang jatuh pada 1 Mei pada setiap tahun, mimbar pada hari ini ingin mengajak para jemaah untuk menghayati khutbah yang bertajuk Takwa dalam Perkhidmatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam menjadikan kerja sebagai tuntutan fardu atas semua umatnya bagi setiap individu yang mampu untuk bekerja bagi mencapai kebahagiaan, sama ada untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu semua akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang baik dan nyata. Kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap manusia ataupun setiap daripada kita, 1/3 dari umur kita dihabiskan di tempat kerja. Maka perkhidmatan yang berdasarkan kepada takwa dan terisi dengan nilai-nilai Islam adalah menjadi rahsia suatu pencapaian itu hebat dan utuh sepanjang zaman. Nilai-nilai murni Islam tidak akan terhakis walaupun zaman sentiasa berubah. Kerana itulah Islam tetap terus relevan pada semua tempat, keadaan dan masa. Takwa dalam perkhidmatan akan membawa sesuatu kerja ke arah keelokan, keindahan, kegemilangan dan kecemerlangan. Ini juga mendorong kita melakukan sesuatu kerja dengan tekun dan bersungguh-sungguh dengan mencurahkan seluruh masa, tenaga dan pemikiran kita untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat dan umat Islam secara umumnya. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan ay yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada seseorang itu apabila ia melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan penuh tekun. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Untuk mencapai takwa dan dalam perkhidmatan, sesuatu kerja itu mestilah memenuhi beberapa syarat yang berikut. Yang pertamanya, niat bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita bekerja lillahi taala. Setiap kerjaan atau usaha yang dilakukan seseorang hamba akan dinilai mengikut sejauh mana niatnya. Sekiranya niatnya itu semata-mata untuk mencari redha, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya mendapatkan jalan pahala daripada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-207, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Yang kedua, apabila kita bekerja, hendaklah bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan, atau dengan kata lain,
mencurahkan segala usaha yang optimum di dalam pekerjaan kita. Melaksanakan kerja dengan sungguh-sungguh merupakan tuntutan agama yang mempunyai nilai, yang mempunyai kaitan secara langsung dengan nilai-nilai ibadah itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-100 ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh, baik dari lelaki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas kepada mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Yang ketiganya, hendaklah bekerja dengan bekerja mencari rezeki yang halal di dalam sektor yang halal dan dengan cara yang halal. Keperluan mencari rezeki yang halal ataupun mencari cara hidup yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi satu kewajipan kepada setiap individu muslim. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halal wajibun," yaitu mencari halal itu adalah satu fardu ataupun satu kewajipan kepada orang Islam. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Yang keempatnya, dalam pekerjaan hendaklah setiap kita menerapkan nilai budaya kerja Islam, yaitu setiap pekerjaan yang dilaksanakan hendaklah selari dengan syariat Islam, amanah, jujur, tidak ada penipuan, rasuah dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Yang kelima, orang yang bekerja hendaklah sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan segala yang fardu, yang asas, ibadat yang fardu dan ibadat yang asas terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak dilalaikan, seperti ibadah solat 5 waktu, menutup aurat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, bersedekah bagi yang mampu, dan menjaga batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, serta tata susila yang lain agar tidak terjerumus kepada maksiat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 110, "Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir." Yang mafhumnya, dan dirikanlah oleh kamu akan salat dan tunaikanlah zakat, dan apa jua yang kamu dahulukan daripada kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. Yang keenam, orang yang bekerja hendaklah ada sifat amanah di dalam bekerja. Hendaklah sentiasa menjaga amanah bekerja, seperti menjaga waktu bekerja, menjaga harta majikan, menunaikan tanggungan kerja, dan tidak sama sekali terjebak kepada penyelewengan seperti rasuah, pecah amanah, khianat, salah laku dan salah guna kuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah, yakni mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Yang ketujuh,
Seseorang Islam itu bekerja dan membawa sifat akhlak mulia di dalam pekerjaannya. Dalam melaksanakan pekerjaan, hendaklah sentiasa ceria, mesra pelanggan, tidak membeza-bezakan kedudukan dan pangkat. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang mereka yang paling baik akhlaknya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Mudah-mudahan apabila kita telah memahami ciri-ciri pentingnya nilai takwa dalam perkhidmatan dan pekerjaan, maka akan membuahkan hasil yang baik dalam kerja dan kehidupan kita. Oleh itu marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadikan ciri-ciri yang disebutkan tadi sebagai panduan dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan dengan itu pekerjaan yang kita lakukan akan dimasukkan dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkatan dan keridhaan serta ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi ini bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmat-nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin ya Allah, amin ya Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli salat صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وارض الله عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى صفاتك العظمى
أن تهدي بعين هدايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك المعظم سلطان سلمان سلطان شرف الدين الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج ونائبه ولي عهد سلامون تنكو أمير الشاه بن سلطان شرف الدين الشاه الحاج بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Tuhan kami ampunkanlah dosa kami ya Allah, perbaikilah keadaan kami ya Allah, perbaiklah iman kami ya Allah, takwa kami ya Allah, amalan-amalan kami ya Allah, anak istri kami ya Allah, zuriat keturunan kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dan keadaan seluruh umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Tolong bantulah ya Allah mereka-mereka yang dizalimi ya Allah di seluruh dunia ya Allah, di Syria, di Mesir, di seluruh tanah Arab ya Allah, dan juga di luar tanah Arab ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Jadikanlah kami sentiasa taat kepadamu. Matikanlah kami dalam keadaan Engkau redha kepada kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan haramkan kami daripada melihat wajah-Mu yang mulia di akhirat nanti ya Allah ya Arhamar Rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم أقيموا الصلاة. Kita sudah matikan tadi. Pastikan tadi.